Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke SK Pulau Indah. Seiring perubahan dan pembangunan modal insan yang pesat, SK Pulau Indah tidak terlepas daripada transformasi pembangunan infrastruktur. Transformasi infrastruktur ini amat membantu meningkatkan tahap pencapaian dan penguasaan murid dalam pelbagai bidang akademik, co-curriculum dan kerohanian. Projek pembinaan Dewan Amanah telah dimulakan sejak sekolah ini di bawah kepimpinan guru besar terdahulu iaitu Hajah Zuliana binti Abdul Samad. Pada tahun 2017, kerja naik taraf telah dimulakan termasuklah memasang sengkuap, alat pembesar suara, kipas dan pencahayaan yang lebih terang. Sudut Linus dibangunkan dengan kerjasama pihak NUTP Selangor. Sudut ini memberi galakan murid untuk meningkatkan tahap penguasaan 3M iaitu menulis, membaca dan mengira. Bagi memberi keselesaan kepada warga SK Pulau Indah ke kantin, laluan berbumbung telah dibina. Selain itu, sepanjang laluan disediakan tempat makan yang selesa bagi kegunaan murid ketika waktu rehat. Longkang juga ditutup bagi mengelakkan kemalangan dan kecederaan terutama kepada murid. Dengan dana yang cukup besar, semua pintu di bilik darjah telah ditukar dengan yang baharu. Selain itu, sejumlah 500 keping cermin telah diganti. Ia berikutan terdapat banyak cermin yang sudah pecah dan sumbing. Kejohanan Sukan dan Olahraga pada April 2018 yang lalu telah mencatat sejarah apabila buat julung kalinya astaka baharu telah digunakan. Kemudahan ini bukan sahaja menandakan SK Pulau Indah selangkah lagi ke hadapan dalam pembangunan infrastruktur, malah ia menunjukkan komitmen tinggi terutama daripada Encik Hazi bin Kadir, Guru Besar SK Pulau Indah bagi melonjakkan lagi pencapaian co-curriculum murid. Sengkuap atau awning baharu ini terletak di bangunan utama menempatkan pejabat dan bilik-bilik khas. Ia menyerlahkan imej sekolah serta menandakan penghargaan kepada para pelawat yang berkunjung ke SK Pulau Indah. Tandas baharu di blok murid tahun 5 dan 2 dibina dengan pembiayaan daripada kumpulan 61 atau G61. Mereka terdiri daripada alumni murid SK Pulau Lumut pada tahun 1961. Dewan Anggerik adalah projek pembangunan infrastruktur berkonsepkan wakaf yang terawal di SK Pulau Indah. Dana pembiayaan terdiri daripada sumbangan daripada ibu bapa, guru-guru, orang perseorangan dan syarikat-syarikat. Ia menelan belanja kos melebihi RM8,000. Pemasangan susur gajah dan papan kenyataan di sekitar pejabat ini adalah salah satu projek terkini di SK Pulau Indah. Susur gajah ini adalah penyelesaian kepada masalah warga sekolah yang terkena tempias hujan dan panas terik mentari apabila melalui kawasan sekitar blok pentadbiran. Berubah lagi, itulah yang terjadi di bilik bunga raya atau bilik mesyuarat ini. Terbaru, meja yang lebih selesa beserta mikrofon dan penghawa dingin telah dipasang bagi keselesaan pengguna ketika sesi mesyuarat berlangsung.
Kolam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM ini telah mengalami perubahan lanskap apabila ianya telah dibersihkan, dipasangkan pancutan air dan diserikan dengan pokok bunga yang segar. Sepanjang 2018 adalah saksi kepesatan pembangunan di SK Pulau Indah. Ia tidak berhenti di situ sahaja, malah banyak lagi yang dirancang demi keselesaan dan manfaat warganya. Surau baharu yang bakal dibina di atas tapak asal bilik sarana PIBG ini dianggarkan menelan belanja sekitar RM400,000. Pembinaan surau ini diharap akan menjadi realiti dengan adanya dana yang mencukupi, termasuklah daripada sumbangan ibu bapa, orang perseorangan dan syarikat-syarikat. Jumlah murid semakin bertambah dari hari ke hari. Maka di atas tapak asal bangunan New Zealand ini, pihak sekolah bercadang mendirikan bangunan 4 tingkat yang baharu menempatkan kelas, pejabat dan dewan. Ia dianggarkan menelan belanja sekitar RM10 juta.